Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Zetania, sebuah bandar yang tenang dan aman damai. Penduduknya saling tolong-menolong. Tetapi, geng Calavera kembali untuk mencuri Xenochip dan membuat kacau di bandar Zetania. Bulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robozeta. Go, go, Robozeta! Robozeta, go! Bandar Zetania seperti biasa aman dan harmoni. Tetapi, nampak seperti kacau bilau dengan bunyi-bunyian yang membingitkan. Ada yang memasang televisyen sehingga dapat didengari sejauh satu batu. Ada yang menghidupkan radio sampai memekakkan telinga sehingga menghasilkan irama dan bunyi yang sungguh kuat. Bolehkah geng Robozeta mengembalikan ketenangan di bandar ini? Sama-samalah kita saksikan episod kali ini yang bertajuk Pencemaran Bunyi. Hai semua, apa khabar kamu semua, Robozeta? Yo, khabar baik Xenochip. Bagus, inilah yang saya mahu dengar daripada kamu semua. Sentiasa saja dalam keadaan yang baik. Bagus, bagus. Tapi Xenochip, si Bebop hari ni macam tak sihat lah. Kenapa ya? Telinga dia masuk semut ke? Dia cakap telinga dia rasa sakit. Nak dengar orang cakap pun susah. Dia selalu sangat pakai headphone. Lepas tu buka muzik kuat-kuat pula tu. Manalah tak sakit. Betul lah tu. Saya pun selalu nampak dia buat macam tu. Macamlah korang semua tak faham perangai si Bebop tu. Bukannya boleh ditegur. Betul tu. Kan Ellie? Kan? Kalau macam tu, janganlah bagi dia pakai headphone lagi lepas ni. Tapi kalau dia tak pakai benda tu, habislah satu makan ni dengan muzik dia yang bingit tu. Aduh. Tengoklah tu. Buat dek je. Hai korang. Kenapa ni? Korang panggil aku ke? Tak adalah. Kita orang saja je tengok kau ni Bebop. Macam cantik je. Bebop, kau cakap tadi telinga kau sakit. Apa ni kau? Kau nampak kata terbang? Sekarang macam mana? Sakit apa? Sakit lagi ke? Sorry lah, tak apa dengar lah. Boleh cakap kuat sikit tak? Itulah. Dengan muzik kuat-kuat lagi. Kan dah pekak. Aku cuma tanya telinga kau dah okey ke? Tadi kan kau cakap sakit kan? Dah okey dah. Cuma tak apa-apa dengar sangat lah.
Macam berdengung pula. Itulah. Lain kali je pakai earphone. Lepas tu pasang muzik kuat-kuat. Alah, aku okey je. Perlahan je pun. Ha, tengok tu. Bila orang bagi nasihat, buat dek je. Jangan buka terlalu kuat, Bipop. Nanti boleh memudaratkan kesihatan awak sendiri. Bayangkan kalau awak tak dapat mendengar lagi. Masalah nanti. Apa susah? Lepas ni, kita hantar dia ke sekolah khas. Suruh dia belajar bahasa isyarat. Habislah. Kalau Bipop kena pergi sekolah tu, dengan kita sekali kena pergi belajar. Ya tak juga ya? Kalau dia peka esok, aku malas nak cakap dengan Bipop lagi. Kali ini aku confirm dengan riaknya sesuatu yang tak akan terfikir oleh sesiapa pun akan dilakukan oleh yang bijaksana ni. Saya tengok macam tak ada apa-apa yang best pun. Sekarang ni kau dah pandai-pandai untuk membuktikan kerja aku ya? Tak adalah bos. Bukan macam tu. Saya cakap ikut apa yang saya nampak. Pada saya, nampak biasa je. Kau jangan merah. Sekarang bos pecat kau kan? Saja je. Gaji tak masuk lagi. Aku tunjuk kat korang dua. Ini bukan biasa-biasa. Mari. Macam tak ada apa yang berlaku, bos. Sabarlah. Kau ni pun satu hal lah. Aku tak tekan butang lagi lah. Janganlah marah, bos. Saksikan ciptaan aku yang terbaru ni. Geng Robasita, jangan tergaduh dengan persembahan aku kali ni. Terimalah. Aduh. Bisingnya. Rasakan getarannya. Musik tanpa henti. Hanya di mana? Hanya di sini. Aku tunjuk kat korang pencemaran bunyi untuk haluan telinga semua orang kat Zetanya ini. Aduh, dah lah tak sedap. Pekak dah ni. Aduh, ini betul-betul pencemaran bunyi namanya ni. Okey dah, bos. Cukup. Aduh. Baru korang tahu kan? Kan aku cakap, ini bukan biasa. Nampak kan? Pandai tak aku? Aduh. Apa khabar Robasita semua? Korang rindu aku tak? Oi, Bipop! Macam biasalah. Bertemu lagi kita dalam episod kali ni. Jom mari berlawan dengan ciptaan aku yang terbaru ni. Jangan tak jadi pula melawan je. Ayo! Cis! Masih tak serik-serik juga si Mojo ni. Jangan lupa temu janji kita. Jumpa nanti ya. Aku tunggu korang ya. Bye-bye. SO. Jom kawan-kawan, masa untuk kita beraksi. Ingat semua, jaga diri. Sentiasa bekerjasama. Semoga berjaya semua. Terus bersemangat. Go Robasita! Robasita, go! Ya! Ayo! Ya! Oh yeah!
Rasa bunyi-bunyian aku ini akan memekakkan seluruh Zetania. Korang suka bunyi-bunyi yang kuat kan? Hai, sudah bersedia untuk berhibur? Ni, ambil ni. Yang pekak telinga korang semua. Ambil ni. Rasakan ni. Rasakan ni. Ya! Weh, siapa balik? Oi, raksasa. Boleh diam tak? Aku nak tidur ni, tahu tak? Malam ni aku nak kerja. Aku pun tengah kerja ni. Ingat kau seorang je nak kerja. La 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 la. Rico, Django, Rex, Bebop, Ellie! Camila, Robo Zeta. Sampai pun budak-budak ni. Oh, ini raksasa speaker. Daripada tadi aku tunggu korang. Mari kawan-kawan. Ya, babat-babat semua. Apa tunggu lagi? Seranglah juga. Serang! Ya! Ya! Zeta Flash! Ya! Diam lah kau! Ambil! Ya! Rasakan ni! Oh yeah! Kacang je babak ni. Alamak! Ha, datang lagi ya. Nah, ambil. Ya! Rasakan ni. Padan muka. Oh yeah! Ui, andal juga korang ni. Boleh kalahkan babak-babak aku ni. Tak boleh jadi ni. Ayo kawan-kawan, serang! Hiya! Tak guna. Nak buat ramai pula. Baiklah. Eleh. Kau dah nampak macam aku goyang ke? Ya! Rasakan ni. Budak-budak keton. Tadi kau kata kau kuat sangat kan? Ya! Apa? Geraunya aku. Ya! Ya betul. Bebop! Ya kan? Ya! Padan muka. Tak mungkin. Ya! Apa hal pula ni? Tak ada power pun. Aduh. Inilah masanya. Tunjukkan kemampuan kita bersama. Mari kawan-kawan. Ya! Rasakan ni. Heya! Terimalah serangan ini. Ya! Rasakan ni. Ya! Baru dia tahu teror ke tak terornya kita. Padan muka.
tak boleh jadi. Kawan-kawan, jom kita buat serangan serentak. Jom. Bersedia semua Robozeta. Oh yeah! Sis, melampau budak Robozeta ni. Tak apa. Nah, sekarang korang terimalah yang ini pula. Yeah! Go, boss! Ayo, bos! Go, 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 go! Go, bos! Ingat korang dah menang ke? Robozeta, bersedia dengan kenderaan masing-masing. Jom. Ya! Robozeta, sedia. Sedia. Rasakan! Ambil! Robozeta, cepat bergabung. Robozeta, sedia. Dia pun nak jadi besar juga. Ya! Tolong! Cheese! Ya! Kuasa Mega Stereo! Ya! Apa? Tak mungkin! Tunggu kami! Ya! Lubang pemusnah deria! Robozeta, hapuskan rasa bising tu. Memekak je. Sembang lebih lah dia tu. Apa salah aku pula? Engkau lah diam! La 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 la. La 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 la. Suka hati aku lah nak memekak. Engkau boleh diam sajalah. Saya Chip, berikan kuasa kepada Robozor. Robozor, kuasa maksimum. Ini tak boleh jadi. Alamak! Ya! Zeta Saber. Selamat tinggal dunia! Aduh, sikit lagi nak menang. Tapi tak apa, air di cincang tak akan putus.
Merah, kau pergi bantu Haji Jauh untuk aku. Apa kena-mengena dengan peribahasa tu Alah, tengah main game online ni, bos. Tak boleh pause lah. Kau tak dengar ya? Aku potong internet kat sini, Kang. Jangan. Maaf, bos. Maaf. Oi, Gogoro. Kau pasangkan satu lagu untuk aku. Baik, bos. Bos nak saya putarkan lagu apa untuk hari ni? Si River lah apa lagi? Alamak! Alamak. Janganlah macam ni, bos. Tahniah kerana berjaya kamu menyelamatkan bandar Zetana ini. Terima kasih pada kamu semua. Sama-sama Zenochip. Apa gunaan superhero macam kami kat bandar ni kalau tak boleh nak membantu? Fuh, leganya. Kalau tak, pencemaran bunyi ni memang buat kita sakit telinga lah. Itulah, nasib baik tak jadi pekat macam Bebop. Aduh. Wah, bukan main lagi kau Sesekali, apabila sunyi membuatkan kita rasa aman dan tenang, jiwa pun berasa tenang sekali. Oh, maksudnya jiwa aku tak tenang lah Mana ada? Orang cakap je lah. Elah, malu lah tu. Teruskanlah bahan ni, Eli. Kita orang support. Bagus semua. Semangat bekerjasama dan berpasukan membuatkan kamu hebat. Terus berusaha, Robozeta. Go, Robozeta, go! Robozeta, go! Hai kawan-kawan. Macam mana dengan episod kali ini? Suka tak? Kenapa macam suka tu? Macam itulah kawan-kawan. Pencemaran buli ni memang sesuatu yang buatkan kita tidak selesa dan menyakitkan telinga. Betul tak? Sebab itu kawan-kawan, jangan kita sesekali membuat sesuatu yang tidak disenangi oleh orang di sekeliling kita ya. Lagi satu, Ellie nak pesan buat kawan-kawan yang suka mendengar lagu menggunakan handphone tu. Jangan kuat-kuat sangat tau. Tak elok untuk telinga kita. Okey kawan-kawan, jaga diri dan kesihatan ya. Baiklah, jangan lupa tahu untuk episod akan datang. Kekal setia bersama kami ya. Sampai jumpa lagi. Bye.